Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Serenibung akan membentangkan satu projek Rasul Ulul Azmi yang dipelajari oleh murid tingkatan 3 subjek pendidikan Islam. Kami mendapati bahawa murid-murid sukar untuk menghafal nama Rasul Ulul Azmi serta cabaran yang dihadapi oleh Rasul Ulul Azmi. Dengan itu, kami menciptakan satu projek iaitu InMIM Tusi. Kenapa nama InMIM? Sebab I untuk Ibrahim, N untuk Nabi Nuh, M untuk Nabi Musa, I untuk Nabi Isa, dan M untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nama Tusi? Tusi bermaksud 2C. 2C ialah setiap pelajar perlu mengingat sekurang-kurangnya 2 cabaran bagi setiap Rasul Ulul Azmi. Jadi, cluenya ialah setiap Rasul mesti ada 2 cabaran. Kemudian, bagi Nabi Ibrahim kita ingat api, lama, istana, uji dan juga baling. Jadi Nabi Ibrahim cabarannya ialah dilemparkan ke dalam api hidup-hidup. Nabi Nuh berdakwah dalam tempoh yang lama iaitu 950 tahun. Nabi Musa membesar dalam istana Fir'aun. Nabi Isa diuji dengan tidak memiliki ayah. Dan Nabi Muhammad dibaling dengan batu oleh kaumnya. Jadi untuk cabaran yang kedua, semuanya adalah perkataan yang sama iaitu ancam. Diancam bunuh oleh kaumnya. Diancam bunuh oleh kaumnya. Diancam bunuh oleh kaumnya. Tusi itu adalah 2 cabaran yang dihadapi oleh Rasul-Rasul Ulul Azmi. Ibrahim api, Nuh lama, Musa istana, Isa uji, Muhammad baling. Melalui inovasi ini, pelajar dapat menyatakan 5 Rasul Ulul Azmi dengan tepat. Pelajar juga dapat mengingat nama menggunakan formula InMIM. Seterusnya, pelajar dapat menjelaskan 2 cabaran bagi setiap Rasul Ulul Azmi. Di dalam InMIM Tusi, kami juga sertakan permainan iaitu InMIM Dice. Murid juga dapat berkukuhan nama-nama Rasul dan cabaran-cabaran yang dihadapinya. Cara-cara bermain InMIM Dice ni ialah dengan membalingkan dadu. Pemain perlu bergerak ke tempat seterusnya. Dapat soalan. Terangkan cabaran yang dihadapi oleh Nabi Musa, membesar dalam istana Fir'aun. Selain mengukuhkan ingatan pelajar dengan InMIM Dice, kami juga menyediakan InMIM Card Dice. Cara permainannya sama seperti sebelumnya, tetapi dia mempunyai perbezaan, iaitu dengan membalingkan dadu, dapat nombor 5 dan cari mana nombor 5. 1, 2, 3, 4, 5 dan jentikkan pada kawasan tersebut. Dapatlah Nabi Muhammad SAW dan kita kena terangkan macam mana cabaran dia, iaitu Nabi Muhammad menghadapi baling, iaitu dibaling batu dan najis oleh penduduk Taif. Selepas membuat pembentangan ini kepada rakan-rakan kami dapati bahawa mereka lebih mudah faham dan lebih mudah ingat tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi berkenaan dengan namanya dan juga cabaran yang mereka lalui. Tak percaya? Tengok ni. Ibrahim, api. Buka lagi.
Bagi ni. 3. Yeay. Okey. Okey. Senaraikan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Inmim. Ilmim. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Betul. Yeay. Okey. Pemerhatian mendapati aktiviti permainan yang digunakan berjaya menarik minat murid serta membantu meningkatkan daya ingatan mereka terhadap fakta pembelajaran. Kami telah mencipta kuis digital untuk meningkatkan kefahaman murid. Tengok ni. Nabi yang mendakwah dalam tempoh masa yang lama iaitu 150 tahun. Jawapannya ialah Nabi Nuh. Mainan ini memang best sangat. Terima kasih. Terbaik. Dengan permainan ini bukanlah senang dan ingat betul itu. Dengan inovasi ini, saya rasa saya mudah faham. Pelaksanaan intervensi dijalankan selama 2 minggu semasa sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Hasil dapatan kajian menunjukkan terdapat peningkatan yang ketara dalam penguasaan murid selepas penggunaan inovasi Inmim 2C. Berdasarkan keputusan ujian POS, majoriti murid berjaya mengingati nama Rasul Ulul Azmi mengikut urutan yang betul dan dapat menerangkan cabaran yang dihadapi oleh mereka dengan lebih tepat berbanding sebelum intervensi dijalankan. Secara keseluruhannya, penggunaan inovasi Inmim 2C berjaya meningkatkan penguasaan murid terhadap topik Rasul Ulul Azmi. Pendekatan mnemonik, visual dan permainan pendidikan yang digunakan membantu murid memahami dan mengingati fakta dengan lebih mudah serta berkesan.